Dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata, antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kepada para pendengar dan kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Seperti biasa, kita akan kongsikan cerita-cerita ataupun pengalaman seram kepada pendengar semua. Kisah yang akan diceritakan ini tentang seorang lelaki driver lori yang lalu di jalan lama dan berhenti di sebuah warung yang misteri. Jadi sebelum kita meneruskan bercerita tentang kisah ni, yang mana belum mendengar cerita yang lain, boleh tekan profil channel dan masuk ke halaman dan pergi ke playlist. Sebelum kita teruskan dengan cerita ni, seperti biasa boleh tekan butang like dulu, dan kepada yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe dan loceng di bawah supaya dapat notification dan tak ketinggalan video terbaru nanti. Jadi seperti biasa, kita teruskan dengan cerita ni. Baik, jom aku ceritakan satu kisah yang aku dapat dari seorang abang lori. Nama dia minta dirahsiakan. Aku panggil dia Abang Manja. Cerita ni jadi masa dia ulang-alik hantar barang dari KL ke arah Pantai Timur. Jalan lama. Bukan highway. Jalan dua lorong, kiri kanan hutan. Line telefon pun kejap. Ada kejap tak ada. Aku jumpa Abang Man dekat sebuah kedai makan waktu siang. Borak punya borak. Dia pun cerita pengalaman paling seram sepanjang dia jadi driver lori hampir 15 tahun. Bro, aku ni bukan jenis penakut, dia mula cerita sambil hisap rokok. Aku dah tidur dalam lori tepi hutan, tepi kubur, tepi apa pun, aku tak kisah. Tapi yang ni, lain macam. Malam tu dia gerak seorang. Biasanya ada kelindan, tapi kebetulan kelindan cuti. Dia kata waktu tu dalam pukul 11 lebih malam. Hujan renyai-renyai dari petang tak berhenti. Dia ikut jalan lama sebab nak elak tol dan jimat sikit kos. Jalan tu memang sunyi. Sekali-sekala je ada kereta lalu. Lebih kurang sejam dia drive, perut dia mula lapar. Dari petang tak makan. Dia pun fikir nak cari warung tepi jalan. Tiba-tiba, dalam samar-samar hujan, dia nampak satu papan tanda kayu buruk. Tulisan cat putih dah luntur. Warung Kak Mah. Lampu malap warna kuning. Macam guna mentol lama. Dia kata pelik sikit sebab sepanjang lalu jalan tu bertahun-tahun, tak pernah nampak pun warung situ. Tapi masa tu lapar punya pasal, dia tak fikir panjang. Dia pun slowkan lori masuk simpang kecil Tanah Merah. Hujan buat jalan becak. Dia parking tepi warung tu. Warung tu kecil je, dinding papan, atap zinc. Ada 3-4 meja plastik. Tapi yang pelik, walaupun hujan dan tengah malam, ada 2 orang duduk makan dalam tu. Abang Man masuk. Assalamualaikum. Sunyi kejap. Lepas tu dari dapur keluar seorang perempuan tua. Rambut panjang ikat longgar, baju kurung lusuh. Waalaikumsalam, nak makan apa nak? Suara dia perlahan serak sikit. Abang Man kata masa tu dia tak rasa apa-apa lagi. Cuma rasa macam suasana sunyi sangat. 2 orang yang tengah makan tu tak pandang langsung kat dia. Kepala tunduk je. Ada nasi goreng tak, Kak? Ada, tunggu ya. Perempuan tua tu masuk dapur. Abang Man duduk. Dia tengok 2 orang pelanggan tu. Seorang lelaki kurus pakai baju hujan. Seorang lagi perempuan rambut panjang tutup muka sikit. Tapi yang buat dia rasa tak sedap hati. 2 orang tu makan tanpa bunyi langsung. Pinggan tak berbunyi, sudu tak berbunyi. Macam gerakan slow motion. Tak sampai 5 minit, makanan dah siap. Perempuan tua tu letak nasi goreng depan dia. Air? Teh, oh panas je, Kak. Dia makan, dia kata rasa nasi tu biasa je. Tak sedap sangat, tak juga tak sedap. Normal, tapi masa dia angkat muka sikit, dia perasan 2 orang tadi dah tak ada. Padahal tadi tak dengar pun kerusi bergerak. Tak dengar pintu buka. Macam hilang je. Dia pun tanya, Kak, 2 orang tadi dah balik ke? Perempuan tua tu tak jawab. Dia cuma senyum nipis. Orang lalu lalang je tu. Jawapan tu buat Abang Man tak faham. Tapi dia tak tanya lebih. Lepas habis makan, dia pergi kaunter nak bayar. Berapa, Kak? Perempuan tua tu pandang dia lama. Lama sangat. Tak payah bayar. Ha? Tak bolehlah, Kak. Ni rezeki akak. Dia hulur duit. Perempuan tua tu tak ambil. Lain kali datang lagi.
Abang Man mula rasa lain macam. Tapi dia tetap letak duit atas meja. Dia keluar masuk lori hidupkan enjin. Masa dia nak keluar simpang Tanah Merah tu, tiba-tiba enjin mati. Dia cuba hidupkan balik. Tak boleh, cuba lagi, tak boleh. Padahal lori tu tak pernah buat hal. Dia turun cek, semua nampak okey, tak ada apa-apa rosak. Masa tu hujan makin lebat. Tiba-tiba dia dengar suara perempuan ketawa perlahan. Dia pusing belakang, warung tu masih ada, lampu masih menyala. Tapi dalam warung tu dia nampak ramai orang duduk. Lebih dari tadi, penuh meja. Semua tunduk makan. Perempuan tua tu berdiri depan warung, pandang dia. Mata dia putih semua, tak nampak anak mata. Abang Man kata, masa tu kaki dia lembik. Perempuan tua tu angkat tangan, macam panggil dia masuk balik. Masuklah, makan lagi. Suara dia kali ni tak sama. Bergema sikit, macam lebih dari satu suara. Abang Man tak fikir panjang. Dia terus naik lori, cuba start lagi. Sekali start, terus hidup. Dia tekan minyak, terus keluar dari simpang tu. Tak toleh belakang dah. Drive hampir setengah jam, jantung masih laju. Dia berhenti dekat satu stesen minyak lama. Dia tanya pekerja situ, "Bang, dekat depan tadi ada warung ke? Warung Kak Ma?" Pekerja tu pandang dia pelik. "Warung apa?" "Warung tepi simpang Tanah Merah. Dalam 30 minit dari sini." Pekerja tu diam kejap. "Abang lalu jalan lama ke?" "Betul, jalan lama." Pekerja tu pandang kawan dia, dua-dua muka berubah. "Bang, situ memang ada tapak warung dulu, tapi dah lama tutup. Lebih 10 tahun." "Kenapa tutup?" "Kebakaran. Satu keluarga mati dalam tu. Orang kampung cakap, kadang-kadang nampak lampu menyala. Tapi tak ada orang berani singgah." Abang Man kata masa tu darah dia rasa sejuk. Dia cerita lagi. Esoknya dia lalu balik siang hari. Dia sengaja tengok kawasan tu. Memang ada simpang Tanah Merah. Tapi tak ada warung. Cuma tapak hangus, kayu reput dan papan tanda tumbang separuh. Tak ada lampu. Tak ada meja. Tak ada siapa-siapa. Dia turun tengok sikit. Atas tanah, dekat bekas tapak warung tu, ada duit kertas yang dia letak malam tadi. Basah, separuh terbakar. Dia tak sentuh. Terus naik lori dan pergi. Sejak malam tu, Abang Man tak pernah lagi guna jalan lama waktu malam. Kalau terpaksa pun, dia akan pastikan perut kenyang siap-siap. Aku tanya dia satu benda. "Abang rasa yang makan tadi tu apa?" Dia diam lama. "Aku rasa yang makan tu bukan orang. Aku je yang hidup masa tu." Lepas dia habis cerita, aku sendiri meremang. Sebab cara dia cerita bukan macam nak tambah-tambah. Dia jenis straight. Kalau takut pun dia mengaku. Yang paling buat aku fikir, kenapa enjin tak boleh hidup masa perempuan tua tu suruh masuk balik? Dan kenapa bila dia nekat nak lari, enjin terus hidup? Kadang-kadang, benda tu tak paksa. Dia cuma tunggu kau pilih, nak masuk atau nak pergi. Kalau kau lalu jalan lama tengah malam, dan nampak warung tiba-tiba menyala dalam hujan, fikir 2 kali sebelum kau berhenti. Sebab mungkin kau bukan pelanggan, cuma kau menjadi cukup syarat. Itulah serba sedikit perkongsian cerita daripada Abang Man, pemandu lori pengalaman seram melalui jalan lama. Buat yang baru hadir di channel ni, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan aktifkan loceng supaya dapat notification untuk video terbaru akan datang. Terima kasih kepada yang mendengar di channel Kisah Alam Maya.